Bismillahirrahmanirrahim. 4.20. Okey, aku bergerak awal pagi ni untuk aku bergerak ke Kampung Bantal Hulu Temeling. R&R rancang ni untuk aku bersolat subuh dulu. Okey, pagi ni aku dah ada kat Jerantuk ni. Via Ferrata dia paya gunung. Dalam 11.30 lah aku sampai di Taman Negara Kuala Tahan ni. Memanglah siapa yang berkayuh ni memang terror. Jalan dia memang cantik, memang view memang cantik, tapi berkayuh tu kena termenung, kena relax. Boleh lepas relax perlahan, sebab tu aku naik motor. 12.30 aku dah sampai dekat Kampung Pagi. Bukan Kampung Pagi, ni Bukit Awan. Tadi aku memang terhenti sekejap perjalanan aku nak ke Kuala Sat tu, pasal dapat laluan yang macam ni. Kampung Kuala Sat Hulu Temeling, Jerantuk. Dia pelancongan Kuala Sat Jerantuk. Boleh tengoklah aktiviti-aktiviti apa dia. Berkelah, berkemah, sancur ikan, mendaki gunung, minum, mencari siput sungai. Korang baca, banyak tu. Banyak. Okey. Aku dah sampai dekat Kampung Bantal. Nampak tembok ada. Selamat datang ke Kampung Bantal. Yang tu ke Terengganu tu. Okey, aku dah sampai dekat klinik biasa Kampung Mak Daling. Okey, yang ni Kampung Mak Daling lah. Okey, Masjid Kampung Mak Daling. Okey, ni antara yang hujung lah, dekat jalan yang Kuala Sat, Kampung Bantal. Okey, ni antara yang hujung lah. Okey, yang ni bilik gerakan opera. Aku tak tahu kenapa dipanggil opera tu. Yang ada aku memang lapar ni. Di Anjung Mak Daling. Best restoran ni. Dia tenang, damai, sempoi. Tapi semua ikan goreng. Ni okey. Selamat datang ke Bukit Mak Daling. Kampung Bukit Mak Daling. Okey, ini adalah Dewan Serbaguna. Okey, yang tu Nadi Pusat Serahan Maklumat Nasional. Itu ada kaitan dengan kerjaan punya office kot. Okey, yang ni ada kedai makan tutup. Okey, yang ni adalah homestay. Yang ni adalah tandas awam. Okey lah. Ini surau, tapi aku rasa surau ni tak pakai dah, pasal dah ada satu masjid baru dekat belakang sana, ataupun di depan simpang masuk. Ada klinik kesihatan, dan aku makan tadi dekat belakang homestay sana. Okey, aku dah sampai dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Gusai. Okey, jadi ni adalah surau ataupun Masjid Al-Hilal Kampung Gusai. Memang dia ada off-road boy. Tengok tu. Memang off-road kau-kau punya lah.
Okey, yang ni Kampung Gusai. Ada chalet, ada kedai makan, ada klinik desa. Okey, air dia memang cantik lah kan. Sangat-sangat cantik. Tempat healing ni memang best. Okey, sebenarnya diorang cakap boleh naik rakit tu. Tapi aku tak confident lah. Dia memang tenggap tu, tapi dia macam mana dia cross tu. Okey, seberang tu Kawah Bantal tak jauh, dalam 5 minit macam tu je. Tak apalah, aku abaikan lah. Oi, bukan main-main ni. Aduh. Orang kampung cakap boleh je motor naik rakit bagai, tapi aku tengok cuaca, so aku patah balik. Aku takut dah gelap sangat nanti. Hei, baik aku patah balik awal-awal. Macam dalam bala. Dalam bala tu. Seberang daripada apa nama Kawah Bantal lah untuk ke tempat event lah. Okey, besok event tu dia starting point dia dekat sini. Ada yang camping campsite kat sana. Okey, so aku dah siap aku punya kemah aku. So yang ni free saja. Okey, sebelah dengan ni.